Assalamualaikum, selamat datang, selamat bertemu lagi di dalam My Camp Studio. Pada kali ini, kita akan sambung balik update terkini mengenai perpindahan pemain dalam Liga Super untuk musim 25-26. Apa yang aku nampak, kebanyakan pasukan-pasukan dalam Liga Super setakat ni sedang aktif dalam mempersiapkan pasukan untuk menghadapi musim akan datang nanti. Tak lama dah, tinggal sebulan lebih je lagi sebelum musim 25-26 akan bermula. Apa-apa pun, kita akan mulakan dulu dengan pasukan yang pertama, iaitu pasukan Penang. Nampak gaya Penang melakukan satu kejutan besar pada kali ini apabila bertindak untuk melepaskan 23 pemain. Lain macam Penang ni. Memang betul-betul salin pasukan. Hampir satu skuad pemain telah dilepaskan. Kalau kita tengok Penang musim lepas pun tak perform mana. Pihak manajemen Penang bertindak untuk melakukan satu tindakan yang luar biasa untuk overhaul semula pasukan untuk musim depan. Pemain-pemain Penang yang dilepaskan pada kali ini adalah Si Izhan dan Richmond yang pulang semula ke Selangor selepas tamat tempoh pinjaman. Syamil Kuti juga pulang semula ke JDT. Amir Azhar, Al-Hafiz, Beto, Syafiq Afifi, Nabil Lakpi dan paling tak disangka adalah tonggak import yang sudah lama bersama dengan Penang iaitu Rafael Vitor juga sah meninggalkan Penang. Selepas 5 musim bersama Penang, beliau akhirnya pulang semula ke kampung halaman beliau untuk mewakili pasukan Amazonas FC. Next, untuk pemain-pemain yang masuk pula, setakat ni tak silap aku ada dalam 16 pemain yang sudah pun sah join pasukan Penang ni. Untuk pemain lokal, pemain-pemain tersebut adalah Katul Anwar, Ramadan Hamid, Wan Zaid Haikal, Firdaus Sayedi, Yan, Ahmad Ifan dan 4 tonggak Kedah pada musim lepas iaitu Arif Farhan, Amir Hisham, Akmal Zahir dan Hasbullah Abu Bakar. Untuk pemain import, Penang telah berjaya untuk mendapatkan Bruno Suzuki, Kipre Cheche, Jago Fernandez, Stefano Brundo dan Danilo Sipovic. Setakat ni, ini sahaja pemain-pemain yang telah pun sah menyertai Penang. Mungkin akan ada lagi pemain yang akan dibawa masuk oleh Penang. Tapi, itu tak dapat disahkan lagi. Tunggu je pengumuman official oleh pihak Penang nanti. Next, kita ke pasukan Kuching City. Selepas melalui musim yang cukup cemerlang pada musim lepas, pada kali ini, Kuching City bertindak untuk memantapkan lagi pasukan dengan membawa masuk nama-nama yang aku bercakap agak besar pada kali ini. Setakat ni yang confirm keluar, aku tak sure lagi sebab tak dinyatakan lagi dekat page official Kuching City. Tapi for sure yang dah keluar adalah Kipre Cheche sebab dia pun dah join Penang. Dan kebanyakan pemain-pemain musim lepas masih lagi dikekalkan pada musim depan. Bagi aku, ini adalah satu tindakan yang cukup bijak lah dilakukan sebab musim lepas pun Kuching City ni perform. Malah pemain-pemain pun dah cukup ngam dan faham dengan tactical coach Aidil ni. Jadi tak ada keperluan lah untuk Kuching City ni untuk overhaul pasukan. Kekalkan mana yang ada dan tambah lagi pemain-pemain yang berkualiti ke dalam pasukan. Untuk pemain-pemain yang masuk pula, Kuching City telah sah membawa masuk Haziq Nazli yang bermain di posisi penjaga gol, Daniel Asri yang bermain di posisi sayap, Ramadan Saifullah yang kini join Kuching City sebagai pemain tetap. Dan pemindahan yang bagi aku terbaik untuk Kuching City setakat ni adalah berjaya untuk mendapatkan Gabriel Nistelrooy yang join pasukan selaku pemain pinjaman. Kalau dia masih lagi stay dekat JDT, mungkin dia akan bergelut untuk fight tempat dalam kesebelasan utama sebab persaingan terlalu sengit. Jadi keputusan dia untuk join Kuching City ni adalah satu tindakan yang cukup bijak. Peluang dia untuk mendapatkan minit permainan jauh lebih tinggi dekat sini. Semoga dia dapat perform dan tak mustahil pada masa akan datang nanti, kita akan berpeluang untuk melihat dia ni dipanggil untuk join skuad kebangsaan. Next, kita ke pasukan Sabah. Kalau tengok Sabah ni pun bertindak untuk salin sedikit pasukan untuk musim depan. Tapi agak mengejutkan dekat sini apabila Sabah bertindak untuk melepaskan pemain yang cukup legend, cukup sebati dengan pasukan Sabah iaitu Pak Tesu. Beliau yang mula join Sabah pada musim 2019 menjadi nadi yang cukup penting untuk pasukan, akhirnya sah meninggalkan Sabah. Mungkin ada di kalangan penyokong-penyokong Sabah yang sedih lah dengan pemergian Pak Tesu ni. Tapi apa boleh buat, pihak management dah decide untuk melepaskan beliau ni. Dikabarkan Pak Tesu ni akan kekal bermain dalam Liga Super apabila ada pasukan yang berminat untuk mendapatkan beliau ni. Pasukan mana tu? Itu kita kena tunggu dan lihat nanti. Selain Pak Tesu, Sabah juga bertindak untuk melepaskan pemain-pemain seperti Ko Kwang Min, Sadil, Telmo, Stambolidis, Daniel Hakim, Hanafi Tokyo, Irfan Fazal. Untuk yang masuk pula, Sabah telah bertindak untuk membawa pulang semula Maxius Musa yang bermain di posisi sayap. Mendapatkan 3 pemain import iaitu Dan Ingham yang bermain di posisi pertahanan, Dean Pelekanos yang bermain di posisi tengah dan Ajdin Mujasik yang bermain di posisi striker. Dan paling tak dijangka adalah Sabah berjaya untuk mendapatkan pemain muda
skuada yang sedang meningkat naik iaitu Fergus Tierney. Sedikit sebanyak kemasukan Tierney ni akan menambahkan lagi sengat di bahagian attacking Sabah. Memandangkan Lok pun dah semakin berusia, jadi Tierney ni bolehlah slow-slow jadi pengganti kepada Lok ni. Semoga bakat Tierney ni dapat berkembang dengan baik bersama Sabah, sebab potensi dia ada, tinggal nak polish je. Untuk yang last, kita ke pasukan TFC. Selepas melalui musim yang agak mengecewakan pada musim lepas, tak capai target yang telah ditetapkan, pihak management kena lakukan sesuatu untuk dapat satu keputusan yang jauh lebih baik pada musim depan. Setakat ni, TFC telah melepaskan 9 pemain, termasuklah hampir kesemua pemain import iaitu Manny Ott, Aki Nadir, Mahmud, Bonilla, Azim dan pemain-pemain lokal pula seperti Hakim Hassan, Saiful Hakim, Syafiq Ismail dan Safawi. Walaupun pada awalnya TFC ni berminatlah untuk mengekalkan Pawi ni, akan tetapi tak ada apa-apa jalan persetujuan. Pawi telah pun pulang semula ke JDT. Aku tak sure lah dia akan kekal dengan JDT untuk musim depan, sebab dengan cerita ada pasukan Lembah Kelang yang berminat untuk mendapatkan Pawi ni. Pasukan mana tu? Macam biasa, kita tunggu dan lihat nanti. Selain tu, TFC telah berjaya untuk mendapatkan 2 bekas pemain Pahang iaitu Muhammad Bakiuddin yang bermain di posisi sayap dan Saiful Jamaluddin yang bermain di posisi tengah. Malah dikabarkan yang Syafiq Ahmad pun telah sah join TFC, cuma belum diumumkan lagi. Itu sama-sama kita nantikan. Tak lupa juga, Azam Azmi akan kekal lagi dengan TFC untuk musim depan. Bagi aku, better dia stay dengan TFC. Peluang dia untuk bermain jauh lebih tinggi. Setakat ni belum sesuai lagi untuk dia pergi ke JDT sebab persaingan terlalu sengit. Takut nanti banyak duduk bench je. Untuk pemain import masih lagi belum diumumkan. Tapi dengan cerita yang TFC akan sign 5 pemain import, itu kita kena tunggu update dekat page official TFC nanti. Jadi geng, itulah dia sedikit sebanyak update yang aku boleh share pada kali ini. Kami akan update dan update lagi perpindahan pemain-pemain pada video-video akan datang nanti. Jangan lupa untuk tengok. Jadi geng, itu je lah apa yang aku nak share pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe video dan channel aku ni. Kalau ada apa-apa macam biasa guys, boleh komen dekat bawah. Nama aku Halimas, aku ciao dulu. Peace.